baju je dah macam kain lap kaki. Patutlah tak ada siapa nak kawan. Sengaja. Kita semua ada kuasa untuk bantu. Apa yang kita boleh buat? Yang pertama, jangan diam. Beri sokongan kepada mangsa buli. Alhamdulillah, menyentuh bagi dah. Oh, itu kau lah. Janganlah kacau dia. Jom. Yang kedua, laporkan segera. Laporkan kepada guru, ibu bapa atau orang dewasa yang kamu percaya. Tak apa, Daniel. Nanti kita bagi petunjuk. Jangan takut, orang ada. 3, jangan sertai. Jangan ketawa atau sokong pembuli. Sarah je dengan cakap mereka. Jom kita makan sama-sama. Be a buddy, not a bully. Sama-sama kita jadikan sekolah kita tempat yang selamat dan gembira.